Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati teman-teman pimpinan, Ustaz Syukri, Cikgu YDP PAS kawasan, seluruh ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, ribuan yang sedang menonton di atas talian. Malam ini kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memungkinkan pertemuan kita buat sekian kalinya. Malam ni saya nak cakap benda-benda penting dan saya cuba ringkaskan. Hari ni saya pun tak tahulah apa urat belikat tu yang dia keras saja tu kan. Dia kadang-kadang Tuhan nak bagi ingat, bukan handal sangat kau tu kan. Jadi saudara-saudari yang saya hormati, malam ini saya mulakan dengan satu bentuk muhasabah. Allah telah, yang maha kuasa pencipta ini, telah membolak-balikkan hati manusia. Rata-rata di seluruh Malaysia, pergilah ke mana-mana. Saya jalan kaki pergi Mahkamah Johor Bahru, tapi mampu jalan kaki daripada Port Dickson sampai ke Bakri. Sampai Bakri saya dah tak larat kan. Kemudian saya berkereta terus ke Johor Bahru. Saya berjumpa ribuan manusia. Ada masjid saya berhenti, ada kedai saya berhenti. Jujur saya bagi tahu, tidak ada seorang pun manusia yang menyatakan dia selesa hidup dalam negara ini. Malah saya jumpa orang yang marah saya. Cikgu Bat, kenapa slow sangat? Patut kena kuat lagi, sebab rakyat ni tengah banyak masalah. Tetapi dulu kita selalu dipisahkan dengan kemenangan kerana tapak sokongan masyarakat. Tetapi hari ini, jujur saya bagi tahu, siapa nak mengaku-mengaku, siapa nak rasa selesa atau marah, terpulang. Tapi kita menjarakkan sendiri dengan permasalahan di antara kita. Itu sebab saya post petang tadi, saya rasa kecewa. Sebab soal dia ialah sibuk nak jadi bakal Perdana Menteri, tapi macam mana nak jadi Perdana Menteri itu dia tak fikir. Dalam pada masa tersebut, rakyat terus dihimpit. Dan nak cari soal rasuah, salah guna kuasa sekarang ni, tak perlu siasat-siasat hebat sangat. Petang tadi, berita bernama melaporkan apa dia? MAHB, Malaysian Airport Holding Berhad, mengumumkan akan upgrade tandas di KKIA, Kota Kinabalu International Airport. Dia umumkan bakal membelanjakan, diperuntukkan duit kita akan diperuntukkan 11.8 juta. Tapi pengumuman tu nak nampak cerdik, dia tulis apa? 11.8 juta akan digunakan untuk memperbaiki 196 cubicle toilet. Tahu tak tandas cubicle ni apa? Pergi Petronas, kan kadang-kadang tandas tu ada dua pintu. Pintu jamban tu ada dua. Dalam satu bilik tandas tu ada dua pintu, tahu? Cubicle tu yang tempat mencangkung tu kan ada papan lapis kiri kanan tu, itu kira satu cubicle. Dia punya cerdik, dia siap cakap 196 cubicle, 25 tandas OKU, 4 untuk bilik khas untuk menukar lampin bayi, dan 26 janitor.
Bila saya pergi balik, saya kata, maksud dia apa? Janitor ni apa? Janitor ni ialah stor kecil dekat luar tandas tu. Jadi setiap satu ruang bilik tandas ada satu janitor, ada satu tempat simpan sabun nak basuh jamban. Jadi ada 26 janitor, maka dia ada 26 tandas je sebenarnya. 26 tandas bahagi dengan 11.8 juta, satu toilet 453,000. Bukan nak buat toilet, nak perbaiki, nak upgrade toilet. Ini sedang berlaku di seluruh negara. Potong subsidi, rakyat kena berjimat, semua benda kena jimat, tapi mereka sedang melanun. Pada 29 hari bulan Januari, keluar dalam surat khabar Sina, di mana Fadlina Siddiq bercakap dalam Parlimen Malaysia. Apa Fadlina Siddiq cakap? Oh, orang sekarang ni kita kena consider kos semua sedang naik, dan untuk membina kelas sekolah sekarang ni, satu kelas 520,000. Ni boleh Google. Saudara, itu satu lebab lagi. Dalam bab Melayu ni, saudara tahu atau tidak, perang puak-puak Chauvinis ni, saya bukan kata puak-puak Cina, tapi puak-puak Chauvinis ni, semenjak daripada 13 Mei, antara benda yang dia mengidam sangat nak dapat apa dia? Nak perintah Kuala Lumpur. Hari ni dia dah perintah Kuala Lumpur, dan secara terbuka dia umum apa? Ahli-ahli parlimen sekarang ni di BKL diletakkan di bawah satu jawatan kuasa ahli parlimen. Tender orang ni, tender orang tu, tender orang ni, apa, projek kelulusan, kaki tangan, apa semua. Kaki tangan ni semua Melayu-Melayu semua duduk bawah ahli parlimen, jawatan kuasa. Saya nak tanya, tahu tak, ahli parlimen Kuala Lumpur wilayah persekutuan ni semua buat dia, kecuali seorang Joe Gani, seorang lagi siapa nama ni lembah pantai ni, saya nama orang jahat selalu saya lupa. Fahmi Fazil. Lain semua, dan itu dah menteri. Mereka takkan terlibat dalam proses mengawal pembangunan dan hala tuju Kuala Lumpur. Jadi siapa? Puak-puak ni ya. Ahli parlimen Bukit Bintangnya, ahli parlimen Kepungnya, ahli parlimen Cerasnya. Tahu ke tidak dah sampai tahap ini dah ni? Saudara, itu belum saya cerita isu babi. Saudara tahu tak, babi tak batal, babi tangguh. Babi tu tak batal, babi tangguh. Saudara, kerajaan ni punya gila. Saya baca minggu lepas, tapi kalau saya pun ambil pertimbangan tu, saya pun boleh jadi gila lah. Ahli parlimen Hulu Langat amanah, oh, kita kena ambil kira babi ni sebab orang masih makan babi. Oh, kalau sahabat berenam teragak nak makan babi pun kena tunggu masuk syurga dulu, sebab nanti dalam syurga boleh makan babi. Apa ni? Ini apa ni? Kan? Dalam pada masa yang sama, saudara, yang saya nak bagi tahu awal ni dulu. Ni baru mukadimah ni, belum mula ceramah lagi. Yang saya nak bagi tahu dia, saudara tahu atau tidak, hari ni berapa ramai sahabat-sahabat kita, ayah-ayah kita, pakcik-pakcik kita, abang-abang, kakak-kakak kita yang pergi secara bulanan ke klinik kerajaan, ke hospital kerajaan. Ramai sangat. Mak saya pun pergi. Tapi soal dia ialah, sedar atau tak sedar, tanyalah semua orang ni yang ambil bulanan ubat darah tinggi, kecing manis, jantung dan kolesterol dan sebagainya ni. Sekarang tidak ada istilah lagi boleh ambil ubat sebulan sekali. Betul ke tidak?
Semua kena sebulan 2 kali. Tak boleh ambil sebulan sekali. Untuk apa? Kerana apa? Kerana Kementerian Kesihatan mula mengawal bajet untuk ubat ni. Orang tak boleh ambil sebulan sebungkus dulu. Nenek saya, mak saya pergi hospital ni, kan, 1 plastik bawa balik. Sekarang tak ada lagi. Sebab apa? Sebab perlu mengawal. Untuk itu saya nak semua muhasabah. Di Parlimen pada bulan 11, ahli Parlimen tuan-tuan ni Kuala Selangor tak? Kuala Selangor. Ahli Parlimen ni siapa? Dr. Zul. Dr. Zul ni siapa? Menteri Kesihatan. Dia bangun dalam Parlimen, dia berucap, dia menjawab soalan, respon. Dia bagi tahu ada ubat namanya PrEP. Pada tahun 2025, PrEP ini telah menggunakan bajet duit rakyat sebanyak 1.7 juta. Tetapi oleh kerana PrEP ni dilihat berjaya, projek PrEP ini, maka pada tahun 2026 kerajaan akan membelanjakan 5.41 juta untuk PrEP. Akak tahu tak ubat ni apa yang dikata kerajaan berjaya ni? Okey. Ubat PrEP ini, nanti Google balik, ialah ubat untuk mengawal kesan HIV. Maknanya ada HIV, seorang ada HIV, dia makan ubat PrEP, bila dia buat hubungan, maknanya dia tak transfer. Dikatakan dia boleh minimumkan kesan menjangkit HIV tersebut. Dan dalam Malaysia, pengguna ubat PrEP 98% adalah orang yang mengamalkan hubungan sejenis. Ayatnya ialah, pada tahun 2025 kerajaan telah membelanjakan 1.7 juta. 1.07 juta. Tetapi oleh kerana program PrEP ini berjaya, maka tahun depan 2026 kerajaan akan membelanjakan 5.41 juta. Maksudnya apa? Maksudnya ialah orang yang ada HIV dan mengamalkan hubungan sejenis ini meningkat, dan kerajaan menyifatkan benda itu berjaya. Dalam suasana semua ini, kepayahan hidup rakyat terhimpit. Kita bergaduh sebab apa? Kita bergaduh sebab benda-benda bodoh. Kita bergaduh sebab kepentingan. Kerana itu saya sebut, sudahlah, kan? Kejap nak berhenti, kejap tak nak berhenti. Dia je boleh jadi ketua, dia je boleh jadi bakal Perdana Menteri. Ini apa? Rakyat dalam keadaan teruk sekarang. Yang lebih saya risau, bila rakyat hilang dan putus harap dalam sistem demokrasi, kan? Nak keluar mengundi buat apa? Yang sana menjahanamkan rakyat, janji macam-macam, tapi bila perintah jahanam semua. Yang di sini pula tak sudah-sudah bakal Perdana Menteri, tapi kerja menyantuni rakyat, memperjuangkan isu rakyat langsung tidak kedengaran. Saudari yang saya hormati sekalian, kan itu teguran kepada pimpinan atas ini. Saya orang Bersatu, saya ketua bahagian Bersatu. Tapi yang penting sebenarnya, perjuangan kali ini melangkaui kepentingan parti dan jauh sekali meninggalkan kepentingan individu. Dan kita harus bercakap benar, ini bukan musim. Kita tak boleh berjuang memperbetulkan negara ini dengan semangat mengampu. Kita boleh memperbetulkan negara ini dengan semangat, tekad, itikat yang tegas. Yang betul kita kata betul, yang salah kita kata salah. Saudari yang saya hormati sekalian, saya mulakan ceramah malam ini dengan awalnya soal. Ini baru nak mula ceramah, yang tadi mukadimah baru tu.
Dan sebab saya marah, saudara. Saya lalu semua benda. Ini bukan persoalan saya, apa yang saya lalu. Tapi saya melihat kepayahan tu, rakyat dan sebagainya. Semalam 4 hari lepas, kita mula memproses satu lagi perang, pusat zakat. Kenapa orang tanya saya, kenapa Cikgu Bat tiba-tiba askar pergi pusat zakat? Saya bagi tahu, yang fitnah saya ni orang dalam keliling saya, orang yang sama memakai baju berlogo saya. Oh, Cikgu Bat ni menyelamatkan Noor Ibrahim, kepala otak engkau. Kita bertempur dengan tentera, tahu tak berapa teruk intimidasi yang saya terpaksa berdepan. Oh, ini ni selamat Anwar. Oh, ni nanti Anwar perang rasuah. Saya tak faham betul lah perangai macam ni. Untuk akhirnya saya tunjuk, kalau setakat data file ni, rasuah, salah guna kuasa, kami ada macam menu tom yam. Boleh order, nak sayur lebih, nak telur 2 biji, boleh. Tapi yang masalahnya, kau yang duduk ke atas tu, kau bertedagang apa kau buat? Bergaduh sama sendiri, jadi ceplos bunga. Isu di Pulau Pinang, pertama, ini boleh marah, tak apa, sebab orang kata Cikgu Bat sakit belikat. Marah sebab sakit belikat. Isu di Pulau Pinang ni, saudara, saya buka, saya tunjuk SPRM, Anwar Ibrahim, semua yang kononnya perang anti rasuah ini. Kamu boleh tangkap Panglima, kamu boleh tangkap penjawat awam. Hari ini saya sajikan kamu timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Ketua Perhubungan PKR Pulau Pinang. Kesalahannya apa? Ada banyak dalam pusat zakat ni. Esok saya akan dedahkan macam mana dia gunakan institusi agama di Pulau Pinang. Ada 11, lantik anak, lantik adik, lantik sepupu, lantik suku sakat. Besok saya dedah. Tapi hari yang kami telah dedahkan apa dia? Masuk atau tidak akal kita ni, orang susah banyak. Saya tak tahulah ini zaman sahabat ke, sampai nak bagi zakat pun tak ada orang nak terima zakat sebab semua orang senang. Orang Melayu susah, orang Islam susah. Di Pulau Pinang ni struggle, isu tekanan kehidupan ni tinggi. Tetapi malangnya, saudara, dalam keadaan ini semua tertinggal, ada satu penerima zakat boleh dapat hampir 200,000 untuk selesai bayar hutang rumah. Masuk akal tak, saya tanya? Masuk akal ke tidak? Ini berlaku. Untuk justify siapa penerima, kawan sekolah dia. Untuk justify benda ni, engkau boleh bermain dengan taktikal ataupun isu hukum dalam dunia, tapi hukum syariat, hukum Islam tu kamu permainkan, kamu memang binatang yang tak ada perasaan. Saya sebut, dia pecahkan 80,000 diberi secara apa? Secara dipanggil projek perumahan asnaf. Sedangkan projek perumahan asnaf tu, Kak, dia wajib ada tanah. Pusat zakat lantik kontraktor buat rumah sebiji 80,000. Tapi tak, duit 80,000 masuk pula ke akaun bini pemohon. Itu dah salah. Lepas tu 98,000 kan bagi pula asnaf ghorimin, yang maksud dia ni berhutang, tetapi hidup dia nak buat tujuan baik dan dia tertekan dengan hutang dia. 98,000 bagi.
bagi lagi. Orang yang sama pula tiap-tiap bulan pusat zakat bagi 700 dengan cara macam mana? 500 bantuan bulanan sara keluarga, lepas tu bagi lagi 200 bantuan makanan. Dan ini contoh bagaimana dia menguruskan zakat. Kawan-kawan minit pusat zakat kena bagi, kawan-kawan minit pusat zakat kena bagi. Hampir 200,000. Itu belum kes yang kedua yang kita dedahkan pusat zakat ni. Kenapa? Saudara, duit zakat ni bukan duit dana pelaburan. Pusat zakat ni bukan developer yang boleh simpan, land bank ataupun tanah yang disimpan sampai nak tunggu value tinggi. 2024 telah masuk cadangan untuk pusat zakat membeli tanah 4 lot. Milik siapa? Milik bekas adun Sungai Bakap, bekas timbalan orang yang sama. Dia juga merupakan bekas timbalan speaker negeri Pulau Pinang. Geng-geng apa namanya ni, kawan kepada timbalan Ketua Menteri lah. Saudara tahu apa yang berlaku? Pada ketika nak beli ni masuk ikut proses betul, Majlis Fatwa Pulau Pinang telah memfatwakan tak boleh pakai duit zakat beli tanah tanpa maksud nak buat apa. Dan kedua, zakat, pusat zakat tak boleh simpan land bank. Tetapi kalau nak simpan land bank pun ikut perkiraan dalam keputusan Majlis Fatwa tu, 17 juta nilai yang terpaksa dikeluarkan duit zakat. Tetapi kalau ikut peningkatan harga penilaian tahunan, cuma naik dalam RM10,000. 100 tahun pun tak boleh untuk cover nilai harga tanah tersebut. Dan saya tengok balik pada harga pasaran, dia beli tu ada satu lot tu memang sah lebih tinggi daripada harga pasaran. Dia langgar. Hari ni kita dah sajikan. Saya cakap dengan SPRM 5 jam, saudara, 5 jam. Sufi tunggulah. Saya terkejut juga. Saya masuk pukul 3 kan. Pukul 3 lepas isyak baru keluar. Sufi adalah kan. Sufi Harakah ni tunggu terpacak seorang dengan Pak Long, ada seorang sahabat tu di luar pagar SPRM. Kita tunduk satu. Dan saya cakap, kalau tak ada, nanti kita keluar, we will detail out ke semua kes ni, bukan 2 ni saja. Alhamdulillah, semalam SPRM mengumumkan telah membuat serbuan dan beberapa fail telah dirampas dan pejabat zakat Pulau Pinang telah disita. Kan? Alhamdulillah lah, nyap memen dengan Cikgu Bat kan. Panglima masuk ICU. Tapi jangan sekadar, saya tekan lagi, saya kata jangan sekadar lepas batuk di tangga. Seminggu tak selesai, kami akan pergi Pulau Pinang, kami akan susun semua orang yang ada hutang rumah kereta, dan kita akan suruh tuntut pusat zakat bayar semua ni. Kita akan buat kan. Dia tu cikgu sabar ni. Saya kata sabar, boleh sabar. Kan. Tapi jangan sekadar melepaskan batuk di tangga. Kes kedua juga kami buka sebab orang balun kita, kawan-kawan satu parti pun balun. Oh, ni Cikgu Bat sengaja nak memburukkan imej parti dengan menyerang angkatan tentera. Astagfirullahalazim. Maka kita alih sikit, saya membuat laporan ke atas QPEC, Presiden QPEC. Dan saya senaraikan dalam itu kan. Tapi QPEC ni dia minta masa sikit. Sebenarnya minta masa. Saya tak apa buat kan. Presiden QPEC ni, saudara tahu tak, dia, saya terkejut bila saya tengok, saya memahami tu kan. Dia ni grade 36. Presiden ni Datuk Adnan Mat, dia grade 36 enggak?
kaki tangan sokongan. Kak tahu tak grade 36 ni apa? Kerja dengan MPSP Pulau Pinang, apa, Sungai Petani Kedah. MPSP. Dia kerja penolong penguat kuasa. Penolong, dia penguat kuasa, penolong kepada penguat kuasa majlis daerah. Dia kerja. Menang 3 penggal. Kerajaan nak bagi bonus pun dia senyap, tak bagi bonus pun dia senyum, kerajaan batal pencen pun dia senyum. Kesatuan Sekerja ni maksud tugas dia bercakap lawan majikan bagi pihak pekerja. Tapi QPEC selepas daripada Datuk Umar apa semua tokoh-tokoh QPEC besar tu, bila sampai ni kita tengok dia bercakap banyak bagi pihak kerajaan pula. Dulu Datuk Umar zaman Pak Lah apa semua lawan sungguh-sungguh. Itu faham kita. Tapi Presiden QPEC ni pemilihan bulan 12 hari tu, sepatutnya dia dah sampai umur syarat wajib berpencen. Akhirnya untuk dia masuk pertandingan tu, Majlis Pembandaran Sungai Petani keluarkan pencen 25 Disember, 26 dapat sambung 2 tahun. Jawatan apa ni dapat sambung? Pensyarah ke, OCPD ke, kan? Pengurusan provinsi, tak. Kaki tangan sokongan 36 pun boleh sambung. Sambung pun, tahu tak kerajaan nak pegang dia macam mana? Rejim nak pegang. Pemilihan QPEC 3 tahun sekali. Kau bukan kaki tangan awam, kau tak boleh duduk QPEC. Tapi nak kekal jawatan QPEC, kau kena ikut. Sebab kau, aku bagi sambung 2 tahun je. Nak sambung, nak habiskan penggal kau, aku bagi, kalau kau berkelakuan baik terhadap kerajaan, aku bagi kau lagi setahun. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, itu belum saya senaraikan harga kereta beli cash baru ni, 10 biji kenderaan mewah, rumah mewah, pangkat apa pangkat 36 lah. Saudara, rosak segenap sudut masyarakat ni, kan? Rosak. Dan kita perlu perbetulkan semua, dan kita kali ini kerana itu kita kena menyatu kekuatan lawan untuk menang. Bukan menyatu kekuatan untuk bagi orang ni Perdana Menteri, orang ni Perdana Menteri, orang ni. Bukan. Kita kena menyatu kekuatan kita untuk membela rakyat. Saya dalam ramai orang tengok baru ni, semalam, malam tadi disiarkan secara live, tapi itu sebenarnya rakaman sehari sebelum tu. Podcast Terus Terang dengan Sina. Tu pun ada bahagian dia potong walau betul terang tapi tak apalah. Saya tahulah ada beberapa part yang sensitif, kan. Tapi dia tak potong saya sufi je, kan. Lepas tu dia kata, cikgu, pimpinan telefon saya, cikgu, kan. Apa namanya ni? Saya sebut. Saya kata, sebut satu parti, kita boleh jawab. Rakyat automatik lalu dah kepala dia, okey, ini perjuangan dia, ini perjuangan dia, ini perjuangan dia. Paling tidak sebut PH. Kenapa dia masih dapat sokongan bukan Melayu? Sebab perjuangan dia kesamarataan. Dia mesti ada signifikan tu. Saya sebut hari ni Perikatan Nasional. Apa perjuangan dia? Weh, lama tak berjuang dah, bergaduh lah. Saya tanya dengan wartawan tu. Dia kata inilah kali pertama selalu kita je tanya orang yang jemput. Hari ni orang jemput tanya dia. Saya tanya dia. Saya sebut Perikatan Nasional. Malah saya sebut bersatu. Apa perjuangan dia? Tak, bergaduh. Itu realiti, kan? Jadi saudara-saudara, kerana itu saya cuba mengasing diri dengan lebih baik saya bongkar rasuah saya ni. Tapi jujur saya bagi tahu, okey, dalam bab tentera ni, saya mulakan pendedahan ini dengan 8 muka surat, Ustaz, iaitu daripada Opsoho. Dan bila kita kaji Opsoho ni, Opsoho ni siapa? Opsoho ni, Kak, ialah operasi yang sehingga ada pegawai risik, anggota tentera didakwa di sempadan Malaysia Singapura kerana penyeludupan, melindungi penyeludupan. Ingat ke tidak?
menuju minggu depan. Jadi saya dapat semua dengan 112 apa semua, apa rakaman percakapan siasatan, saya dapat semua. Bila saya mula daripada 6-8 line, and then saya dapat banyak dokumen. Saya go through, saya kata kalau mula op Soho ni langgar dinding. Ramai orang tahu siapa di belakang itu kaprit dia. Jadi saya reverse balik, saya cari, saya tukar, saya masuk, saya jumpa Panglima, saya jumpa pangkat-pangkat tinggi, kita jumpa. Akhirnya saya reverse balik, saya namakan Ops tu Op Sun Tzu. Kenapa Op Sun Tzu ni Kak? Pertama sekali, saya pernah bertempur dalam isu askar ni, bukan sekarang je. Julai 2024 saya kena reman seminggu bang. Kenapa? Apabila saya ada dokumen rasuah salah guna kuasa, SPRM punya hasil siasatan yang menyatakan Sabri Zali iaitu bakal dinaikkan sebagai Panglima Tentera Laut pada Julai 2024. Saya ada watikah dah nak keluar, Majlis Angkatan Tentera dah buat keputusan, dan malangnya surat tersebut, keputusan siasatan tersebut dilabelkan sebagai rahsia. Ni nak umum dah ni betul rasuah saya dapat. Jadi saya kata tak apalah, saya dedahkan dokumen tersebut. Hasilnya saya kena reman 5 hari. 5 hari Kak duduk tengok dinding kan. Tapi Alhamdulillah Sabri Zali tak naik jadi Panglima. Tak naik jadi Panglima Tentera Laut. Kamu ada kes rasuah, naik jadi Panglima Tentera Laut, yang dekat sempadan laut negara ni semua kuasa besar dah hantar kapal perang tau. Kamu boleh kena ugut, kamu ada boleh kena sogok, macam-macam benda boleh berlaku. Jadi saya ambil risiko. Tapi pada ketika tu, siapa ingat? Tak ada orang ingat. Sebab saya tak mengajak rakyat untuk bertempur sekali. Jadi Op Sun Tzu kali ini ialah, Sun Tzu merupakan seorang panglima strategis negara China. Jadi kita susun strategi, tarik perhatian rakyat dulu. Kita mulakan dengan akaun bank 2 panglima. PAT, Panglima Angkatan Tentera, dan Panglima Tentera Darat. Itu yang saya buat. Tapi Panglima Tentera Darat ni pun tak puas hati dah. Kan? Dia buat laporan polis atas saya. Saya pun tak faham. Kan? Dia kata saya menuduh dia pakai jam Patek Philippe. Saya pun cari balik. Semalam siasatan saya ni daripada IPD ke IPD kan. Sufi banyaklah IPD juga dia teman kan. Semalam di IPD Wangsa Maju. Saya cari, saya tak pernah tuduh. Dia kalau nak marah saya sebab saya yang menghalakan SPRM sampai rumah safe house di Kuala Terengganu dan Besut itu kena, dan jumpa 26 jam Rolex, atau boleh tuduh saya. Jam Patek Philippe ni netizen, bukan saya. Janganlah semua nak atas kepala aku kan? Sebab dia nak melarikan tumpuan saya. Op Sun Tzu berjaya, Op Sun Tzu hampir berjaya. Tak berjaya lagi, hampir berjaya. Sebab apa? Rampasan semuanya bernilai berganda-ganda daripada yang diisytiharkan. Sebab apa mana saya tahu? Saya kira, saya tahu, saya yang halakan. Rumah dekat Wangsa Maju, rumah dekat Bangsa Melawati, kereta yang konon bawa apa dia kata hasil risikan SPRM tu kan. Kereta yang letak di bengkel yang dalam tu ada 2.4 juta. Rumah di Besut, rumah di Kuala Terengganu, saya yang bagi. Saudara-saudari yang semati sekalian, cuma dia nak tanyalah macam mana, siapa maklumat cikgu bagi apa semua. Saya mudah je. Saya katakan dia pertama sekali ialah surat-surat ni dibagi dokumen oleh orang tidak dikenali. Yalah, takkanlah sampai rumah kat mana simpan ni cikgu tahu. Nak buat macam mana? Allah bagi laduni.
tu dia tak jawab lagi dah. So saudari yang saya hormati sekalian, lepas tu Op Yamashita. Op Yamashita ni saya maksudkan apa? Kartel. Panglima ni, angkatan tentera ni, darat ataupun angkatan tentera, diorang ni tak bergerak sendirian. Diorang sebahagian daripada kartel, saudara. Itu yang kita nak selesaikan. Tapi ketika kita nak selesai kartel, yang kita turuti dengan Ops Hiroshima. Apa dia Ops Hiroshima ni? Kita nak dedahkan kartel ni buat apa? Itu yang tactical breach 263 juta beli sampai sekarang tak sampai-sampai. Saudara, punya gila benda yang dilabelkan keselamatan ni, saya beritahu, tahu tak tamos air tu yang buka paip bawah tu, tamos air tu paling mahal Kak, RM270. Paling mahal. Berapa liter tu kan, yang besar tu RM270. Paling mahal. Tapi dibekalkan kepada angkatan tentera RM2,000 satu. Kak, ATV 6 tayar 6x6 beli kat luar negara, beli paling best model yang dihantar ke Malaysia itu, harga paling mahal kita dapat di Kanada dia jual RM80,000 duit Malaysia. Ya Allah, apa nak beli mahal ATV ni? Tapi Malaysia beli 7 unit, yang 1 unit jatuh pada harga RM830,000 Malaysia. Sesedari yang semati sekalian, orang dah tarik perhatian, kita balik ke Yamashita, mula menyerang kartel. Dan disitulah sebenarnya pertempuran bermula sekarang. Yang di Pertuan Agong cakap soal perang rasuah. Anwar Ibrahim cakap soal perang rasuah. Tapi yang mampus berperang aku. Saudara, betul, saya tak ada jalan. Yang saya dedahkan ni hanya 30% daripada saya bekalkan kepada penguatkuasa. Kenapa saya dedah? Untuk menghenjut tekanan supaya penguatkuasa ni boleh bergerak. Adapun dia orang boleh bergerak, kalau dia orang tak nak bergerak pun dia orang kena gerak. Tapi dah tentulah, pertama saya terpaksa dedah dokumen rahsia. Sebab kalau tak rahsia, Acik tak tengok saya punya Facebook. Ini pun satu, kalau dia dah biasa, alah ini cekai je ni kan, tengok rahsia tu kan. Saya punya tontonan, tolak TikTok, tolak YouTube, tolak semua lain, muka buku saja YouTube, muka buku Facebook, 28 hari terakhir 70,000 view, 70 juta view. Bukan kerana saya. Yang kuat ni rakyat. Yang kuat ni rakyat. Itu yang diorang tak boleh elak. Diorang terpaksa pergi. Ya. Tapi akhirnya saya kena pergi satu demi satu IPD. Saya dah pergi Melaka, saya dah pergi Shah Alam, Dang Wangi, besok kena pergi balik setelah kali keempat pergi. Wangsa Maju 2 kali pergi. Kena pergi Kuantan, kena pergi Johor, kena pergi Alostar. Tak tahu dah. Mereka mula masuk surat saman, LOD dan sebagainya. Kan? Sabri Zali saman saya. Sabri Zali ni kacang lah, saya pun tak faham kan. Dah lah kau dalam isu isteri orang apa semua ni satu bab kan. Salah guna kuasa tu sampai kereta girlfriend bawa masuk dalam camp, cari ada GPS detector tak? Ada GPS tak dalam tu? Sebab apa cari? Sebab Cikgu Bat tahu dia pergi mana. Bawa kereta, bawa girlfriend ni karaoke pun Cikgu Bat tahu ni. Ada video kan. Siapa tukang cari? Askar. Astagfirullahaladzim. Itu yang saya siarkan. Tapi dia kena ingat, video dia cari GPS tu pun saya keluarkan.
Akak pergi, siapa yang belum masuk follow first account Facebook Cikgu Bard, CHEGUBARD. Saya saudara, tapi dah sekarang ni dah red flag 2 kali. Saya silap Facebook tu hilang, tapi tak apalah, kan? Saya saudara yang saya hormati sekalian, kerana itu ini saya rasa intimidasi. Itu belum cakap soal ancaman, ugutan, datang, hantar kereta tak dikenali sampai depan rumah. Tapi saya sebut secara terang-terang, kan? Alhamdulillah, Allah lindungi saya. Tuan-tuan bagi sokongan. Tuan-tuan tahu tak, pegawai yang ditugaskan ikut saya sendiri datang jumpa saya. Kak, rakyat nakkan perubahan itu. Mereka sendiri cakap, saya tahu apa Cikgu Bard buat. Saudari yang saya hormati sekalian, itu belum cakap duit sekecil 300,000 atas meja dan tawaran sebesar 2 juta. Untuk apa? Cikgu Bard diam-diam je. Yang dah tu tak okey. Tapi diam-diam dah sudah tu. Saya boleh buat. Saya boleh ambil. Tapi negara ni nak jadi apa? Anak cucu saya nak hidup. Kerana itu saya mengajak semua. Pertama, terima kasih dan terus memberi sokongan bersama-sama. Saya bukan hero. Saya orang paling kerdil dengan sumbangan paling kecil dalam dunia perjuangan yang maha besar Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang hero itu tuan-tuan, yang hero itu rakyat, bukan saya. Kan? Kalau yang ke atas nak ambil kredit perang rasuah, kita dah berjaya perang rasuah, tu pulanglah. Tapi bagi saya, itu bukan kejayaan saya. Ini kejayaan rakyat Malaysia. Tetapi kena menyatukan kekuatan. Kena ketepikan segala kepentingan. Jangan sikap keakuan itu, kelompok itu terlalu kuat hingga mematah dan mengkhianati gerakan rakyat. Malam ni saya tak nak ulang pula kes macam kes Pengko, kes apa semua ni saya tak nak ulang. Tuan-tuan boleh ikuti di Facebook dan muka buku saya. Bagi saya, kalau kita ikhlas berjuang, garis kelabu itu sangat nipis dan mengecil. Ia hanya ada hitam dan kena ada putih. Ya, tidak. Dia tak boleh. Orang lain semua kau dedah rasuah, tapi bila kelompok sendiri engkau tutup. Itulah punca jahanam negara ini. Jadi tuan-tuan, saya minta izin untuk mengundur diri, tapi percaya dan yakinlah, negara ini diambang kehancuran. Ia hanya boleh diselamatkan dengan keberanian tekad iltizam rakyat itu sendiri, dengan menyatukan kekuatan. Di saat ini sebenarnya kita sedang dicabar dan kita sedang diduga. Dugaan dan cabaran itu bukan pada mereka. Rakyat dah melihat dah apa sebenarnya yang terjadi. Tapi rakyat juga melihat kita. Jangan sampai rakyat itu kecewa. Sekian saja. Saya mohon maaf kalau tersalah terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.